Oh. Hai Kanda, isi Kanda tak sabar weh. Sekejap, saya tengah chat ni. Saya baru nak ni. Abang L. Aduh, Abang L masuk pula dah. Jangan macam tu. Benda dah confirm dah. Jangan dah macam ni, serba salah lah. Jangan, benda dah confirm ni. Kau boleh tak tap screen dulu sekejap sebelum pukul 8. Aduh, jangan macam tu. Kadang bila post kotek. Jangan macam tu. Aduh lah. Aduh, macam mana ni? 10 kali ulam tengok. Terima kasih bro. Thank you very much. Aduh, macam mana ni Aduh, nak fikir lagi ke kan? Nak fikir ke tak nak fikir ke tak nak Aduh, kira dah jadi masalahnya. Dah fikir ke nak Aduh, macam mana ni? Bang, bila post konten sabar boleh tak? Rembat kau yang benda pun bangun ni. Kadang bagi macam mana ni nak buat ni? Terima kasih. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki bang. Murah rezeki selalu bang. Bang, post konten dulu bang. Kejap lagi si post. Sabar boleh tak? Awak jangan push saya boleh tak? Saya dah tengok perasaan dah. Awak duk push macam ni. Ingat awak siapa? Orang lain duk push saya. Last dia kena tumbuk tau. Lock sofa Kanda tadi share live itu saya kena buat apa? Kena tunggu je. Kena happy, kena seronok macam tu. Bila share di YouTube, saya tak tahu. Sekejap. Wadidaw Kanda. Jangan macam tu. Kau bagi tap screen 200k, saya terus post. Gentle lah saya cakap kan. Sebab apa, malam ni saya boleh beritahu korang benda yang tak masuk akal. Saya boleh beritahu korang malam ni, kalau korang tengok video ni, korang rasa macam nak mencarut. Jujur saya cakap. Sebab benda ni melibatkan hati dengan perasaan, jiwa dan raga korang. Sebab apa, malam ni korang akan, semua orang akan bergaduh. Sebab apa, malam ni konten melibatkan hidup dan mati. Yang mana korang yang dalam ni akan bergaduh sama sendiri. Sebab apa, konten malam ni memang melibatkan perasaan. Konten tag screen sampai 500, saya terus post. Itu saya boleh cakap. Ya je betul. Takkan saya nak tipu korang. Bang, post konten bila? Kejap lagi si post. Sabar sekejap. 20 ke 500. Hari nanti aku bajak korang. Saya tulis thumbnail je. Thumbnail, terima kasih. Bang, cuba tengok atas. Ada apa? Bang, cuba tengok atas. Ada apa? Ada Tuhan bang. Ya okey. Kada, Waalaikumsalam. Wadidaw sekali bang. Tak boleh bang. Terima kasih. Moga rezeki selalu. Goodbye Kanda. Terima kasih. Abang sebut Alam Madrid. Ya. Hidup ketua. The best. Terima kasih. Okay guys, saya update dulu lagi 20 minit lagi. 2 minit lagi korang. Kening tebak. Terima kasih yang menyokong. I love you so much. Private tak lagi. Monitor, tengok monitor dulu. Kan kopi kita lagi. Masak aku lagi.
Bang, mana Aziz yang seorang lagi ada ni bawah meja, tengah urut kaki. Comelnya nak siapa? Kanda tak nak rap lagi ke? Nak rap apa? Kau nak bernanah telinga korang, duk rap. Kanda malam ni tak minta. Malam ni sebab pasal aku angkat BMW. Bang, sponsor tim bola. Kenapa malam ni tak minta donat bang? Dah lah korang, saya ni bukanlah buat live je. Saya just buat live ni untuk promote video. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang solat tak? Naeng dah tu sabar nak tengok Kanda fight bulan 8. Ya Allah, baharungnya kau boleh percaya pula aku nak fight bulan 8. Engkau boleh percaya ke apa yang aku cakap? Saya cakap saya nak fight. Kau percaya ke? Saya ni kiranya banyaknya menipu je. Ni macam ni lah. Sebelum kita nak buat satu benda, kita kena ukur badan kita sendiri. Kalau kita ni dilahirkan untuk jadi influencer je lah. Tak perlu lah jadi fighter. Macam itulah. Saya fikir gitu je lah. 200k buatlah konten prank dengan share. Kerana habis nangis lah ni kan. Okey korang, saya beritahu korang dah cukup 200k betul. Seminit lagi pukul 8 saya beritahu korang saya akan post satu video. Saya nak 1.9k ni korang boleh tengok sekarang. Okey pukul 8 okey korang boleh tengok sekarang. 2k ni pergi tengok sekarang. Sebab apa? Saya dah post video sekarang. Baik korang, saya post video dah. Bye. Assalamualaikum.